Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an. Insyaallah fi hadzal yawm sanwasilu ad-dirasah al-lughatul arabiyyah fi as-safhah Samaniyatun wa arba'una. Samaniyatun wa arba'un, 48. Tayyib. Awalan, aqra'u wa umassilu. Baca dan berikan contoh. Wa ra'iun ma hazihi. Guru bertanya kepada Mina. Perempuan ini bernama Mina. Wa ra'iun. Ra'iun bermakna hebat. Hebat. Wah, hebat. Ma hazihi. Apa ini? Yang di tangan Mina ini apa? Mina jawab, hazihi haqibatun. Hazihi haqibah. Ma mana haqibatun? Haqibatun bermakna beg sekolah. Betul atau tidak? Lalu Ahmad pun jawab, la, hazihi mihfazah. La, tidak. Hazihi mihfazah. Ini mihfazah. Mana mihfazah? Mihfazah bermakna dompet. Tidak, la, tidak. Hazihi mihfazah. Ini mihfazah. Ahmad berkata kepada gurunya, dan gurunya berkata, ahsanta ya Ahmad, hazihi mihfazah. Ahsanta. Ahsanta bermakna awak bagus. Ta untuk lelaki, awak bagus. Ahsanta, awak bagus. Untuk kita kata kepada orang lelaki. Kalau ahsanti, awak bagus, untuk orang perempuan. Ahsanta, awak bagus. Ya Ahmad, wahai Ahmad, hazihi mihfazah. Ini mihfazah. Ma mana mihfazah? Tayyib. Wah, jamil. Ma haza. Ini ustazah bertanya kepada Ahmad. Wah, jamil. Jamil bermakna jamilun, cantik. Jamilun ataupun jamilatun bermakna cantik. Wah, jamil. Ma haza. Wah, cantik. Ma haza. Apa ini? Ustazah bertanya kepada Ahmad. Ahmad jawab,
Haza khimarun. Haza khimarun. Ma mana khimarun? Khimarun bermakna tudung. Baik. Ahmad jawab haza khimar. Tapi Fatimah balas la, haza mindilun. La, haza mindilun. La, tidak, haza mindilun. Ini mindilun. Mindil. Ma mana mindil? Mindilun bermakna sapu tangan. Mindil atau mindilun bermakna sapu tangan. La, haza mindilun. La, tidak, haza mindil. Tidak, ini mindil. Ustazah berkata, ahsanti ya Fatimah. Ahsanti ya Fatimah. Ahsanti bermakna awak bagus. Ahsanti untuk perempuan, ahsanta untuk lelaki. Ahsanti, awak bagus. Ya Fatimah, wahai Fatimah. Ahsanta, kamu bagus ataupun awak bagus untuk orang lelaki. Ahsanti, kamu bagus ataupun awak bagus untuk orang perempuan.